Nama saya Raudah. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dan saya menyandang jawatan sebagai pengawas sekolah. Bukan itu sahaja, saya sangat seronok kerana berpeluang melanjutkan pelajaran dalam aliran sains tulen. Saya tidak sabar untuk ke sekolah. Selamat tinggal, Ayah. Raudah pergi ke sekolah dulu. Weh, peperiksaan akhir tahun dah dekat. Kau dah ulang kaji mata pelajaran ke? Belum. Ada beberapa topik dalam mata pelajaran biologi yang masih belum aku faham. Raudah dah banyak menang anugerah, tapi dia selalu tertinggal dalam pelajaran kerana kerap tidak menghadiri kelas. Saya patut bawa pulang buku-buku di kelas untuk ulang kaji kat rumah nanti. Balkis, apa yang awak buat ni? Ish, semenjak awak jadi pengawas, awak selalu mengawal apa yang saya buat. Jangan tegur saya lagi, Raudah. Raudah, ayah tahu kamu seorang pelajar yang cemerlang. Ayah juga tahu kamu sedang berdepan dengan berbagai cabaran. Namun, jangan sekali putus asa. Itu sajalah pesanan yang ayah dapat buat. Alhamdulillah, usaha saya tidak sia-sia. Saya berjaya kerana tidak berputus asa dan sentiasa berpegang pada nasihat ayah. Saya minta maaf, Raudah. Saya terlalu mengikut emosi ketika memarahi awak pada... Tidak mengapa, Balkis. Saya maafkan awak. Saya akan mengimbangi pelajaran dan minat saya dengan lebih bijak mulai sekarang. Dan saya tidak akan mudah berputus asa kali ini.